8 wakil rakyat Kongres Amerika Syarikat daripada Parti Demokrat meminta Marco Rubio, Menteri Luar, supaya mengenakan sekatan terhadap Malaysia. Kenapa? Kerana mereka mementik kata-kata Perdana Menteri nak cari sampai ke lubang cacing. Mana-mana rakyat Israel yang masuk ke Malaysia secara haram akan dihalau keluar. Mereka menuduh ini anti-Semitik bagi pihak Perdana Menteri, tapi hakikatnya itu adalah dasar luar kita tidak mengiktiraf Israel dan perundangan tempatan kita di mana rakyat Israel tidak boleh masuk ke Malaysia kecuali mendapat kelulusan visa daripada kerajaan. Dan kalau mereka menggunakan pasport negara kerakyatan mereka selain pada Israel untuk masuk, itu juga akan ditegah. Tak boleh dikatakan melanggari undang-undang domestik kita, kerana hakikatnya kita tidak mengiktiraf Israel. Dan ini dah dilakukan semenjak kita merdeka lagi. Dan banyak negara lain yang juga tidak mengiktiraf Israel. Mungkin Israel pada ketika ini merasa terdesak, begitu terdesak sehingga nak menghukum negara-negara yang mengambil tindakan yang agak keras terhadap Israel itu sendiri. Tapi jangan bimbang, Tok Mat sekarang berada di Manila dan kan mungkin bertemu dengan Marco Rubio, Menteri Luar Amerika ni, dan menceritakan hal sebenarnya. Tok Mat ni dia berhenti sekejap kempen di Negeri Sembilan untuk hadir mesyuarat Menteri Luar di ASEAN di Manila dan boleh mengambil peluang menerangkan kepada Marco Rubio keadaan sebenarnya.